Ibu penat tu. Biarlah ibu rehat dulu. Tidur dengan Tok Mai? Mailah. Kau pergi mana, Mira? Macam mana aku nak cari ya? Hai, pengantin baru sepatutnya ada dalam bilik dengan isteri dia. Bukan berembun kat luar malam-malam ni. Apa lagi masalah dunia kau yang tak settle tu? Kau jangan sibuk nak masuk campur urusan aku, boleh tak? Dah kahwin pun sibuk lagi dengan perempuan lain. Apa masalah kau ni? Ha? Asyik tak puas hati je dengan aku. Ke sebenarnya kau ni sakit hati sebab aku kahwin dengan Farah? Aku dah reda dah Farah tu jadi kakak ipar aku. Tu jodoh kau dengan dia. Tapi kau jangan anaya hati dan perasaan dia. Macam kau buat dulu. Aku malas nak gaduh dengan kau. Tapi aku nak ingatkan kau satu benda. Kau jangan masuk campur urusan aku. Aku pun malas nak masuk campur urusan kau. Tapi kau kena ingat, aku pun takkan duduk diam kalau kau buat hal lagi. Tak habis-habis nak cari hal dengan aku. Kalau ikutkan hati aku... Kalau ikutkan hati apa? Kamu nak buat apa? Kamu baru balik Ni pukul berapa? Kamu dari mana? Tak hormat langsung bertua dengan Farah. Man balik kan? Bukan Man tak balik langsung. Tahu. Tapi bapak dengan mak betul kau dah balik kampung. Tak sempat berjumpa dengan kamu. Cuba bayangkan macam mana perasaan dia orang. Kamu tak ada hari pertama anak dia bernikah. Bapa tak tahu mana nak letak muka ni. Bapa malu. Please, Lukman. Jangan buat perangai macam ni. Please. Jaga nama keluarga kita.